So hari ni kita orang menceritakan tentang hijabster. So sekarang macam tadi kita orang dah bagi intro semua. So sekarang kita orang nak share korang ada lebih kurang 10 jenis-jenis hijabster yang perlu korang tahu. Antaranya kita ada hijabster pergi dating, kita panggil. Oh, hijabster pergi dating. So apa yang ciri-ciri yang perlu ada? Hijabster pergi dating ni biasanya kalau tengok dari segi dia pakai baju kan. Baju dia mesti dia ambil warna-warna pastel. Okey. Warna-warna lembut macam putih. Sebab tudung dia akan pakai warna pink, warna hijau, hijau apa? Orang panggil hijau apple. Okey. Tahu. Okey. Lepas tu dia punya makeup tu mesti sama ada macam ala-ala Nilofa sikit. So Nilofa boleh dikategorikan hijabster lah. Yes, di hijabster paling best sekali. Kemudian yang paling kita ada selalu mesti tengok hijabster ni mesti pakai kasut tinggi, high heels kan. Itu dia mesti benda wajib lah. Ataupun pakai orang panggil wedges. Lepas tu kalau pergi dating, yang confirm yang kalau nak kena nampak menjelah, lipstick kena merah. Yeah. Merah orang kata? Merah-merah pink sikit lah. Pink sikit lah. Tapi kalau kira warna merah tu orang kata mesti wajib lah kalau pergi dating. Mesti. Lepas tu perfume pula. Perfume mesti yang kena orang kata mahal-mahal, wangi, bau kau-kau sampai ke petang kan. Kalau tak mahal pun, kalau jenama ori pun bau lebih kurang. Jenama macam cetak rompak punya jenama. Lagi satu, Iwan pernah jumpa dulu seorang hijabster ni. Dia macam dia cerita macam mana dia guna minyak wangi kan. Dia kata kalau dia kat bilik dia akan siap, dia akan spray badan dulu dengan minyak wangi. Pakai baju, spray minyak wangi kat badan pula. Baru pakai cakap, bapak berapa kali minyak wangi sebab lalu macam bapak wangi gila kan. Sebab tu hijabster dia ada banyak perfume. Okey. Alright, kemudian yang kedua ada orang kata Ratu Corporate. Ratu Corporate macam biasalah orang akan kaitkan dengan apa? Warna hitam, formal. Itu antara, tapi yang orang kata ciri-ciri dia yang perlu ada, confirm satu kena ada Starbucks lah. Yes, kalau tak Starbucks pun benda-benda macam hot coffee. Tapi memang selalu kalau macam boleh dikatakan macam hijabster yang macam orang kata corporate ni, yang bekerja ni lah, kira selalunya berkejaya dan memang akan lepak, memang akan nampak dekat Starbucks selalu. Dengan laptop dia. Laptop pun wajib. Lepas tu kalau macam hijabster jenis corporate ni, korang akan perasan satu macam biasa tadi kita dah cakap macam formal, pakai gelap-gelap. Lepas tu lipstick pun dia jarang pakai yang orang kata yang striking sangat dia pakai macam ada gelap-gelap juga. Dikira orang kata ikut tema macam minyak wangi pun biasa. Jam orang kata jam nampak mahal lah. Jam mahal nampak pun. Jam kena nampak mahal. Macam orang kata warna-warna gold, warna-warna silver kan. Kalau putih pun dalam tu mesti macam macam mana macam nampak lah. Kira maknanya macam kita tengok first impression macam mahal ni semua branded barang ni. Semua branded macam handbag itu semua macam orang kata. Sebenarnya dia punya bagi Iwan sendiri, sebenarnya dia boleh dikatakan hampir sama setiap kategori, tapi sebenarnya ada ciri-ciri yang untuk macam menunjukkan dia punya speciality tu dekat situ. Sebenarnya macam orang akan cakap lah normal lah hijabster, pakai tudung, lipstick tu semua kan. Tapi sebenarnya macam apa yang kita cakap ni, jenis-jenis hijabster ni sebenarnya lebih kurang sama. Tapi sebenarnya ada ciri-ciri dia yang korang perlu tahu, tak ada. Macam tadi kita orang cerita tentang pergi dating dengan yang Ratu Corporate ni, apa beza dia? Contohnya macam warna lipstick berbeza. Orang kata macam contohnya macam orang kata corporate ni selalu macam lepak kat coffee house semua kan. Sebab nak meeting nampak mahal kan. So kalau korang nak tahu, lepas ni ada lagi 8 yang kita orang akan share dengan korang. So kalau korang nak dengar, korang kena stay dengan kita orang di My Campus FM. Jom berubah bersama. Helmet. Foundation. Tapi boleh ke hijabster pakai helmet? Takut jatuhlah standard. Jatuh standard alamak. Susah macam ni apa nak cari awet. So hari ni kita menceritakan tentang hijabster. Hari ni kami kita menceritakan tentang lifestyle. Kalau korang sendiri ada orang kata pendapat tentang orang kata hijabster, korang boleh call kita orang juga di 0389589477 ataupun korang boleh komen di FB kami, korang search My Campus Radio, and korang boleh tweet juga kita orang di @My Campus Radio. So macam tadi kita orang dah share dua jenis hijabster, iaitu formal ataupun Ratu Corporate ataupun pergi dating. So lepas sekarang kita orang nak share ada 3 pula lagi. Sebab hari ni Iwan dengan Zati nak share korang ada 10 jenis-jenis hijabster yang perlu korang semua korang kat luar sana tahu. So yang ketiga ialah hood. Hood ni dia maksudnya macam dia
macam mana dia 2 layer kan tudung dia. Dia pakai satu tudung, lepas Satu. tu pakai satu lagi. Tapi dia sebenarnya 2 ke 1? 2. Oh, dia memang ada 2 tudung ah. Dia pakai 2 jenis tudung. Ya ke? Macam Ya. tebal tak panas ke? Tak, pandai lah. Ada pandai macam atas tebal bawah yang nipis kan. Kemudian macam kopi macam biasa mesti wajib ada. Kemudian tapi kali ni yang orang kata yang beza lain sikit, dia punya kasut. Kasut. Kasut dia macam sopan-sopan, ada bertutup macam tu. Lepas tu kalau perasan lah kan Puan kan, yang jenis macam ni, dia orang selalunya kira kategori pandai lah, sebab dia orang selalu bawa buku. So maknanya sebenarnya hijabster jenis hood ni banyak dekat kampus lah. Banyak juga dekat mall. Tapi dia orang bawa buku tu acah-acah je lah, ambil gambar. Kononnya untuk ambil gambar. Kononnya dia jadi macam apa? Bukan backdrop, apa panggil? Prop. Prop. Backdrop belakang. Dia jadi macam prop lah. Semacam tak gambar dia macam pegang-pegang gitu kan. Tak pun dia macam pergi Starbucks, lepas tu minum kopi, letak gambar, letak buku sebelah tu. Tapi nak make sure sebenarnya apa-apa pun untuk korang juga, kalau korang nak hijabster macam mana pun, make sure orang kata tudung, baju dengan seluar tu make sure kena match lah. Jangan nampak sangat feel like sangat. Itu yang orang kata agak menggerunkan. Kemudian yang kedua kita ada jenis cardigan. Cardigan ni boleh bagi Wan macam selalu juga nampak bagi Wan macam sebenarnya kalau macam cardigan ni boleh dikatakan banyak juga. Maknanya macam boleh dikategorikan sebenarnya, bukan nak kata mampu, tapi macam paling senang sebenarnya. Betul? Macam just pakai t-shirt, lepas tu pakai cardigan. Cardigan dah mana dia pakai yang pendek ke? Tak, dia pakai yang labuh. Orang panggil long cardigan. Long cardigan nama dia. So biasanya kalau yang pakai cardigan ni, baju dia orang mesti akan tuck-in. Oh, okey. So ada t-shirt kan? Lepas tu dia akan pakai cardigan lah. Kasut pula macam mana kalau kasut? Kasut dia akan pakai heels ataupun pakai kasut macam sport, macam kasut Adidas. Maknanya sekarang kalau macam yang jenis cardigan ni diorang ada dua pilihan lah. Dua ada pilihan lah. Maknanya diorang tak kisah kalau macam boleh je nak pakai high heels ataupun nak pakai sport shoe. Boleh. Tapi macam boleh katakan sebenarnya hijabster ni kalau macam budak-budak selalu macam budak-budak pun ada pakai kasut tinggi tau sekarang. Ada. Okey. Masalahnya kasut tinggi. Mungkin dia nak nampak tinggi. Alright, kemudian yang kelima kita orang nak share korang iaitu sport. Sport ni pun orang kata sebenarnya nak berhijab ni macam boleh dikatakan ikut kata keadaan lah. Tema apa macam kalau macam ni kita nak share korang tentang sport, apa yang orang kata sesuai untuk hijabster kat luar sana untuk kelihatan sporty. Yes. Kata sporty. Dia firstly dia akan pakai, tahu tak macam baju sweater baseball tu? Apa orang panggil? Dia ada nama lain dia. Okey tak apa. Okey, tahu okey. Dia akan pakai baju macam